Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Prestasi Kewangan Kerajaan Negeri Kedah bagi tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif apabila kutipan hasil negeri meningkat kepada RM816.6 juta berbanding RM769.5 juta pada tahun sebelumnya. Ahli akademik di Pusat Pendidikan Antarabangsa dalam Kewangan Islam INSIF, Profesor Dr. Baharum Abdul Hamid menjelaskan peningkatan sebanyak RM47.07 juta atau 6.11% itu membuktikan ekonomi dan pengurusan hasil negeri berada pada landasan yang memberangsangkan. Menurut Fellow Ekonomi dan Perniagaan di The Future Research itu, peningkatan itu membuktikan kerajaan negeri turut berjaya mengawal perbelanjaan secara lebih berhemah apabila jumlah perbelanjaan hanya meningkat 1.25% daripada RM758.3 juta pada tahun 2024 kepada RM767.9 juta pada tahun 2025. Kadar penggunaan bajet juga menurun daripada 88.89% kepada 86.29%, sekaligus memberikan gambaran kerajaan negeri lebih berhati-hati dalam mengurus kewangan serta tidak berbelanja secara melampau walaupun hasil negeri meningkat. Tambahnya, pencapaian paling ketara ialah peningkatan surplus kewangan negeri daripada RM11.16 juta pada tahun 2024 kepada RM48.72 juta pada tahun 2025. Prestasi kewangan bagi tahun 2025 membuktikan pengurusan kewangan negeri Kedah berada pada landasan yang baik, progresif dan berdaya tahan dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus dipelihara. Masalah kekurangan parkir dan kesesakan trafik di Hospital Sultanah Bahiyah HSB dijangka berakhir apabila pembinaan tempat letak kereta bertingkat di hospital itu kini berada pada fasa akhir sebelum dibuka kepada orang ramai. Kemudahan itu kini hanya menunggu proses akhir pengeluaran Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan CCC sebelum dibenarkan beroperasi. Menurut Ahli Parlimen Pokok Senar, Datuk Ustaz Ahmad Yahya, parkir bertingkat itu menyediakan sebanyak 560 tapak letak kereta selain tambahan 50 lot parkir dengan struktur berketinggian 3 tingkat bagi menampung keperluan pertambahan pelawat serta petugas kesihatan di hospital berkenaan. Jelasnya, isu pembinaan tempat letak kereta bertingkat di HSB itu pernah dibangkitkan beliau di Parlimen sebelum ini dan mendapat kerjasama penuh daripada pihak kerajaan untuk diselesaikan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan projek berkenaan, termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kerja Raya dan Majlis Bandaraya Alostar. Kedah dalam usaha berterusan untuk memastikan proses melahirkan pelapis atlet agar negeri ini tidakkan terusan bakat muda bagi melengkapkan kontingen mengharumkan nama negeri. Pengerusi Jawatankuasa Kepenggunaan Kos Sara Hidup, Belia dan Sukan, Muhammad Radhi Makdim berkata, semangat kesukanan yang diterapkan bukan sekadar untuk melahirkan juara di gelanggang, malah membentuk generasi muda yang berjiwa kental, berdisiplin dan bercita-cita tinggi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutup Kejohanan Sukan Maktab Mahmud Negeri Kedah Kesumam kali ke-21 bagi tahun 2026 di Stadium Sukan Menanti. Menurut beliau, sukan bukan hanya sekadar medan pertandingan, sebaliknya menjadi alat menyatukan masyarakat, memupuk budaya hormat menghormati serta melatih disiplin diri. Kaum ibu pada ketika ini dibelenggu dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, tekanan mengimbangi kerjaya dan keluarga, serta cabaran emosi dikenal pasti antara menjadi dilema utama. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Perpaduan, Datuk Halimatun Saadah Saad memaklumkan hasil tinjauan sempena sambutan Hari Ibu tahun lalu mendapati ramai ibu turut berdepan masalah kewangan selain kekangan masa untuk diri sendiri. Beliau memaklumkan perkara tersebut dalam ucapan perasmian sambutan Hari Ibu 2026 peringkat negeri Kedah di Dewan Seri Mentalun. Beliau turut menegaskan pengorbanan dan ketabahan golongan ibu perlu terus dihargai kerana mereka memainkan peranan besar dalam membentuk keluarga harmoni serta melahirkan generasi berkualiti. Menurutnya, sambutan Hari Ibu 26 peringkat negeri itu yang membawa seteguh kasih ibu mencerminkan kekuatan dan kecekalan para ibu dalam mendepani cabaran kehidupan serta perubahan sosial ekonomi masa kini. Anak kelahiran Kedah, Chef Nabil Saleh mengharumkan nama Malaysia apabila meraih 2 pingat gangsa dan 1 pingat perak dalam pertandingan berprestij World Shah World Chef Competition 2026 sempena The Azerbaijan International Food Industry Exhibition Interfood Azerbaijan di Baku, Azerbaijan baru-baru ini.
Beliau berjaya menempatkan diri dalam kelompok ketiga terbaik bagi setiap kategori yang disertainya, sekaligus berentap dengan 13 peserta antaranya dari Turki, Rusia, Croatia, Serbia, Azerbaijan, Armenia, Georgia dan Uzbekistan. Penyertaan tersebut merupakan pengalaman antarabangsa pertamanya di luar negara yang membuka peluang untuk beliau menimba pengalaman bersama chef dari seluruh dunia. Menurutnya, hidangan berasaskan ikan sturgeon yang digabungkan dengan elemen tempatan berjaya mencuri perhatian juri antarabangsa. Beliau kini aktif sebagai chef selebriti dan pernah mengendalikan 2 program masakan di TV Al-Hijrah iaitu Menu Alam 8 musim dan Camca 3 musim. Kerajaan Negeri Kedah kesal dengan cubaan berterusan pihak tertentu yang sengaja memberi tumpuan pada isu projek loji rawatan air LRA di Kedah tanpa menilai secara adil pelbagai projek sakit persekutuan yang turut tertangguh sejak sekian lama. Pengerusi Tongkasa Kejaraya, sumber asli, bekalan air, sumber air dan alam sekitar, Datuk Muhammad Yusof Rais Munir Haji Zakaria memaklumkan pembangunan infrastruktur dan keperluan asas rakyat tidak seharusnya dijadikan bahan serangan politik bermusim bagi membina persepsi negatif terhadap kerajaan negeri. Beliau berkata rakyat juga berhak mengetahui terdapat beberapa projek besar di bawah kendalian Kerajaan Persekutuan di Kedah yang masih gagal disiapkan sehingga kini. Antaranya klinik kesihatan Padang Serai yang masih belum siap, Rumah Seri Kenangan Bidung yang terbengkalai, projek Mahkamah Sek yang tertunda, selain projek Tempatan Banjir Pendang tertangguh sejak tahun 2011 serta projek Tempatan Banjir Anak Bukit yang masih belum selesai. Mengulas perkembangan projek LRA di Kedah, beliau menjelaskan LRA Lubuk Buntar telah siap dan beroperasi sepenuhnya manakala LRA Jenun Baharu dijangka mula beroperasi pada hujung bulan ini. Sementara projek LRA Pelubang pula menunjukkan perkembangan positif dan dijangka siap sepenuhnya Disember depan. Utamanya semua tindakan pemulihan telah dilaksanakan termasuk penamatan kontrak, permohonan Extension of Time EOT, Variation of Price VOP, Notice of Change NOC serta penyelesaian semula projek dilaksanakan mengikut prosedur, tata kelola dan syarat kontrak yang telah ditetapkan. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusan Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.